Dalam hadis Nabi kata, dia tanya balik. Dia kata, betul ke aku nak pergi? Dia pun dah give up dah. Aku ni pakai tang ni dah tak pergi mana dah. Tiba-tiba hari ni hang pergi ke syurga. Dia tanya balik, betul ke aku boleh pergi syurga? Ada lagi ke tempat aku di sana? Dia tanya. Pasal otak dia masih duk fikir macam atas dunia. Dia duk fikir macam atas dunia. So dia tanya, dia kata kalau aku pergi ni, ada lagi ke tempat dekat aku di syurga? Disuruh dia pergi tengok dulu tempat hang di sana. Dia tanya lagi, dia kata tak, kalau pergi sungguh, ada lagi ke tempat? Dia tanya. Dikatakan kepada dia, ni hak last ni, nak masuk syurga last kali ni, dikatakan kepada dia, tempat hak duk tunggu hang dalam syurga tu lebih besar pada dunia hang duduk itu ni. Bukan lebih besar pada rumah hang duduk dah, lebih besar pada dunia ni. Kalau untuk orang yang last masuk dalam syurga, disediakan tempat yang lebih besar pada dunia, hak masuk awal no, Allahu Akbar tuan. Allah ni dia duk tunggu, dia nak reward kita, dia nak bagi balasan dekat kita atas ketaatan kita kepada dia.